Kita akan berkongsi tentang komponen aircon yang kita panggil sebagai kompresor ni. Kita akan tengok apa yang ada dalamnya. So kalau kita tengok pada kompresor ni sendiri, di bahagian kompresor ni, ini adalah bahagian yang kita panggil sebagai magnetic clutch. Pada magnetic clutch. Kemudian pada kompresor itu ada dua lubang biasanya, panggil sebagai suction port dan juga discharge port. Bergantung kepada kompresor, so kita akan lihatlah. Satu untuk masukan, satu untuk keluaran daripada kompresor. Kompresor juga ada bermacam-macam jenis. So ini kita tunjukkan contoh dua jenis yang common. Ini adalah contoh jenis kompresor yang pertama yang kita panggil sebagai jenis vane type. So ini adalah piston ataupun vane terhadap sistem kompresor ni. Okay, yang ini adalah dia punya rongga mampatan. Dan ini adalah contoh yang kedua, jenis piston. So kita boleh tengok kita ada dua jenis yang berbeza. Sebenarnya ada banyak lagi jenis, tapi yang kita tampilkan di sini hanya dua jenis ini sahaja. Kompresor lah yang selalunya menghadapi masalah, terutamanya apabila kurang pelinciran. Okay, di bahagian dalam ni menghadapi kehausan, dia akan makan lah, seperti yang boleh kita lihat. Contoh nanti kalau kita boleh close up, kita akan tengok dalamnya sudah pecah. Okay, so itu adalah komponen kita yang pertama yang dikenali sebagai kompresor.